Hi guys, hi, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat konten yang terpaling simple. Hi guys, hi, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat konten yang terpaling simple. Semua orang boleh buat, even budak sekolah pun boleh buat. Hari ni aku nak buat konten, tada! Hari ni aku nak buat ais matcha latte. Aku akan gunakan matcha from Natura Buy. Matcha ni korang boleh beli dekat TikTok ataupun Shopee. Kalau korang yang jenis malas keluar rumah ke ataupun malas nak keluar beli dekat Zeus ke mana-mana ke, korang boleh beli mana-mana sebut matcha untuk buat dekat rumah. Daripada korang membazir, habiskan 10 hingga 20 ringgit untuk beli satu cup matcha, korang boleh buat matcha sendiri dekat rumah. So sekarang ni aku nak ajak korang teman aku buat matcha. Sorry lah, konten kali ni macam rushing sikit sebab aku sekarang ni tengah kerja. Sekarang ni jam pukul 7:10. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kat sini ada bahan-bahan dia. Aku akan gunakan 10 ml sirap gula, sugar sirap. Susu aku akan gunakan 40 ml je. Belum buka lagi ni. Okey, susu aku akan gunakan lebih kurang 40 ml susu. Bahan yang paling penting, matcha. Matcha ni aku akan gunakan lebih kurang 2 sudu kecil matcha. Tapi anda kata kalau rasa matcha tu tak strong, aku akan tambah sikit lagi. Aku akan gunakan 2 sudu kecil matcha. Okay, aku akan letak air panas sikit dulu. Dan aku akan whisk dia. Dia punya power ni tak berapa kuat lah. Sorry guys, aku punya milk powder ni tak berapa kuat. Power dia tak cukup. Aku rasa bateri tak ada kot. Kena tambah sikit air panas. Ni kita tambah sikit air panas. Nak bagi dia cayang sikit. Sebenarnya kan, aku tak tahu berapa banyak ratio yang betul. Lepas tu berapa banyak ml susu yang kena letak, berapa air panas yang kena letak. So macam ni. Tak nampak lah pula, tumpah nanti membazir. Okay, macam ni. Aku akan gunakan gelas ni. Aku akan letakkan gula dulu. Kita letakkan sikit ais dulu. Macam ni. Letak sikit susu. Banyak ni. Okay, lepas tu aku akan masukkan dulu matcha ni. Tapi macam tak jadi je. Tak apa, kita try kacau dulu sikit. Aku nak whisk sikit susu dah ni. Tak jadilah sebab dia punya ni power dia tak kuat. Macam ni tak cantik. Okay, time ni sebenarnya aku nak buat dia punya foam tapi tak jadi, cair. Sebab dia punya, mungkin dia punya power milk powder tu dia slow. Kalau kuat mungkin jadilah kot. Punya matcha tak berapa nak jadi. So dapatlah macam ni.
Okay, this is my matcha. Tapi warna dia macam tak pekat. Okay tak warna dia? Macam ni je dapat. Setelah kita try minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Nak tambah matcha sikit lah. Ya tambah matcha. Yang ni aku tambah matcha sikit dalam sesudu. Sebab aku tak rasa sangat matcha. Sebab tu pentingnya buat dekat rumah. Sebab kita boleh letak berapa banyak matcha yang kita nak. Kita kacau dulu. Habis meleleh. Sorry guys, bising sikit. Macam kita tambah yang kita tambah sikit tadi. Tak nampak lah bodoh ni. Okay. Oh, baru pekat. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedap. Jadi ya. Okay guys, my matcha latte is done. Okay, siapa yang rasa nak minum matcha hari-hari tu boleh beli yang sebut. Sebab boleh minum hari-hari. Okay, rasa dia sedap gila. Okay lah, bye bye. Assalamualaikum. Aku punya air matcha dah tinggal sikit je. Rasa dia sedap. Okay. Cuma dia punya dia punya habuk matcha ni macam tak berapa nak hancur. Ke aku yang tak reti hancur? Tapi okey je, sedap. Dia ada rasa matcha dia kuat. Okey. Kalau terlebih susu atau terlebih gula, dia macam hilang rasa matcha. Daripada korang membazir beli matcha dekat luar, dekat Zeus ke, dekat kafe ke yang harga lebih kurang RM10 ke atas, baik korang buat sendiri dekat rumah. Kalau buat sendiri kat rumah, korang boleh buat sehari dalam 2 cup. Kalau korang beli dekat luar, dekat Zeus ke, kenapa asyik mention Zeus? Sorry. Kalau korang beli kat situ, contoh lah kan, kalau korang beli dalam sehari tu 2 cup, kalau sehari tu harga cup tu RM12. Kalau apa aku cakap ni sebenarnya? Kalau cuba bayangkan, kalau korang beli matcha dekat luar, harga lebih kurang RM12 satu cup tu. Kalau 2 cup satu hari korang beli tu, boleh jatuh harga RM24. So kalau korang beli benda ni, korang boleh buat bila-bila masa, boleh buat berapa cup yang korang nak. Dengan korang pun boleh kongsi dengan adik-beradik korang, dengan kawan-kawan korang, kalau korang ada benda ni. Okay, itu saja konten aku untuk kali ni. Thank you yang mana dah pernah subscribe aku, yang pernah tengok video aku, like and share aku punya video. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jumpa next konten. Bye bye.